Sabda Nabi Muhammad SAW, "Ana Abual Arwah, aku bapa segala roh." Setelah orang berhasil pada pengenalan dirinya yang batin, yang bernama Muhammad, barulah orang mengetahui wujud Muhammad itu pada rahsia ketuhanannya. Kerana orang belum mengetahui wujud batin Muhammad dan wujud Muhammad, maka orang itu selalu berada dalam dosa. Barang siapa tiada mengetahui batin Muhammad dalam rahsia Tuhannya itu, maka sekali-kali tiadalah ia mendapat kesempurnaan pada makrifatnya. Orang yang belum sempurna makrifatnya pada waktu sakaratul maut, maka nyawa orang itu akan ditilik dengan isim kaharnya Allah. Allah Azza wa Jalla tiada mengambil faedah atau maksud daripada apa yang diperbuatnya, kerana ia kaya dan bagi orang yang mengenalnya akan dikasihinya. Waktu sakaratul maut, jasmani kembali kepada bumi kerana menerima himpitan daripada bumi itu, mahu pengkanak-kanak. Rohani kembali kepada Nur Muhammad kerana menanti hari perhitungan pada hari kiamat. Nyawa kembali kepada yang punya hak. Adapun nyawa itu tiada berkeputusan menerima anugerah daripada Tuhannya kerana ia limpahan daripada ilmunya yang qadim dengan menerima kasih sayang daripadanya. Adapun makrifat itu ialah hal keadaannya untuk mengetahui orang yang tiada lepas daripada berkehendak kepada rahsia. Akhir dari makrifat itu ialah amal untuk menjalani sampai timbulnya kehendak itu. Tiada yang lain tempatnya menjatuhkan kehendak melainkan kepada manusia. Asal makrifat itu ialah akal untuk menimbulkan keyakinan bahawa ia tiada lepas dan pada berkehendak kepada rahsia. Mula makrifat itu ialah iman untuk menimbulkan tasdik, kerana tasdik itu berdiri kepada keesaannya dan kebesarannya.